Sambal sotong ni Pak. Sambal sotong. Cik bagi sambal lah nah. Pakcik kadang-kadang cik buat, cik tak buat sekot-sekot. Kadang-kadang sekot-sekot takut orang kata mahal lah apa. Pakcik potong macam ni. Cik buat siap-siap dalam pinggan. Bubur tak payah bagi dia sikit ayam. Serai, bawang putih dengan bawang besar. Ini kita siau cabai. Siau cabai. Okey, yang ni yang kita tos dengan dia. Aku masuk lah. Dia punya kecepatan sambal dia tu tak lari lah. Tak lari. Jadi potong tu tak keluar air. Jadi orang kata kita makan kan nampak letak. Lalu dalam ini dah boleh siap hidang. Kalau macam ni pakcik jual kadang-kadang pakcik ambil RM15 lah. RM15 macam tu. Resipi ada sayur apa, kalau kata macam ada sayur tak ada apa, tapi kalau minta mai kita minta kita buat, insyaAllah kita buat.